นี้นะครับ On semua. Beres. Cek. Ambil kilometer. Apa? Mana ya? Buat perlu satu. Atas? Apa cek lagi? Itu apa? Apa? Boleh. 200 ya berarti. Dah. Oh, berarti kan dah. Boleh. Okey, lapu. Soket tester ni. Tukar sudah, Beh. Lain. Sebelah. Aircon on. Tak hidup aircon ni. Tak on. Kau balik. Beri nanti buat tebik sikit. Kasih wija dikit tu. Ambil soket tester. Tarak ikat ni. Okey, sebelah. Tekan dia. Okey, aircon. Aircon ada. Aircon ruang tamu hijau dia. Apa luar? Dah. Balik. Lah itu. Saya kena saya benda. Bawah. Kalau tak boleh dulu. Tak apa. Kenapa ya cuma ada nak tarik. Lepas ni tak stopping. Siapa stopping? Semua nampak lebih semua tak stopping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang tuan-tuan. Alhamdulillah. Hari ni saya bawa ke site projek Bacok. Okey, projek ni masa hacking, masa mula-mula saya masuk saya tak buat pun video. Untuk tarik kabel apa pun saya tak buat. Cuma yang ni saya buat lah. Saya datang untuk fitting, pemasangan lampu, kipas, soket plug switch. Okey, first kali saya sebut sini lah tuan-tuan. Okey, saya pakai switch jenama Siemens. Okey ni. Jenama Siemens ni bagi saya okey lah. Untuk yang apa ni, yang pertengahan. Kalau yang okey Schneider. Cuma sebelum ni saya bukan pakai jenama ni, saya pakai MAN. Jadi yang ni saya pakai Siemens, bagi saya okey. Bagi saya lah. Mana-mana wireman yang pakai tu tak okey, saya tak pasti. Sebab setakat yang saya pakai ni alhamdulillah brand ni dah masuk 2 tahun dah saya pakai. Okey, yang ni untuk aircon. Okey, ni last minute, tuan-tuan, last minute owner minta nak tambah. Jadi macam ni lah.
kontraktor pun tak bagi apa ni, tak bagi hacking. Dia tak nak ada apa ni, ada janggal sini. Okey, untuk wiring aircon ni saya pakai saiz kabel 4mm. Aircon yang owner nak pakai 1 horsepower. Tengok macam ni pun kita dah tahu 4mm. Tak ada apa tulisan dia Okey, 4mm. Spek sebenar dalam buku untuk aircon tak kira lah 1 horsepower ke 1.5 ke, dia mesti 4mm. Cuma ada orang aircon dia bagi tahu kalau setakat 1.5 horsepower dan ke bawah boleh lagi pakai 2.5mm. Yang tu saya tak berani nak cakap betul. Sebab dalam buku apa yang saya belajar 4mm. Cuma 4mm ataupun 2.5mm ni bergantung kepada owner pula. Kalau owner nak bajet, nak harga termurah, pakai 2.5. Kalau owner nak ikut spek dan ada bajet, pakailah 4mm. Kalau kerja nak sekali, tak nak kerja 2 kali, tak nak keluar kos banyak kali, pakai 4mm. Itu je lah. Bagi saya, semua on. Zaman sekarang ni saya on. Okay, tu atas dia tu. Okay, kipas ni on akan pasang sendiri. Baik, nanti masuk konektor dia. Okay, untuk switch ni. Untuk switch. Ni switch aircon. Yang ni switch 5 gang. 1, 2, 3, 4, 5. 5 gang. Ini soket plug. Lepas tu satu lagi, mana lagi soket plug ni? Okey ni. Betul tak lagi? Betul dah. Okey, untuk spek DB. Spek DB ni mana-mana rumah saya buat sama ya tuan-tuan. Single phase. Rumah ni single phase. Main switch saya pakai MCB Tupo 32A. RCCB untuk litar cahaya saya pakai 40A 0.1. Yang ni litar cahaya termasuk dengan aircon. Yang ni untuk litar kuasa. Soket plug sahaja. Saya dah pecah litar. Jadi rumah ni dia ambil daripada main DB. Main DB tu dalam tu main DB. Okey, ni main DB dia. Jadi passing sini jadi sub DB. Saya tak buat bumi yang ni. Cuma untuk kabel bumi daripada main DB ke sub DB saya masukkan 10mm. Untuk aircon 4mm, semua 4mm. Ini pun untuk 4mm, yang di bawah 4mm. Okey. Baik. Jadi settle lah tuan-tuan, bukan lama pun saya buat projek ni. Belah dinding, tanam pipe 1 hari. Lay kabel 2 hari kan? Lay kabel 2 hari. Lepas tu pasang lampu kipas sehari. Jadi 1, 3, 4 hari semua sekali. Tak lama pun. Jadi untuk progres masa mula-mula buat, saya tak buat video. Jadi yang ni saya kena buat. Sebab semua dah menjadi, berfungsi. Kipas, lampu berfungsi tuan-tuan. Soket plug saya pun berfungsi. Bagaimana soket tester lagi dia? Soket tester mana ni? Oh ni. Meh. Okey, 3 lampu ni nampak jelas eh? Fokus sikit. Okey, ni 3 lampu ni semua menyala. Saya tekan. Tunjuk sini. Okay. Bila saya on, sini weh. Hidup. Okay, wiring ni dia tak kacau pendawaian lampu
Dan untuk soket plug dia tak kacau untuk pendawaian lampu dia tak kacau pendawaian soket plug. Saya tak campur lah, maksudnya saya tak campur. Saya buat wiring ni saya tak campur. Ikut cara betul lah. Jadi untuk lampu, okey ni lampu. Sirim ST. Sirim ST. Itu yang penting. Yang saya bagi switch apa semua ni, semua ada berlabelkan sirim dan ST. Tak ada bayar soket plug lebih. Tak ada. Jadi itulah tuan-tuan untuk video saya hari ni. InsyaAllah untuk next project saya masukkan balik. Yang mana saya rajin masuk dalam YouTube, saya masukkan. Cuma untuk anda zaman orang nak murah ni, berhati-hati buat wiring. Saya lebih buat wiring tu saya nak sekali je. Saya tak nak banyak kali tuan-tuan. Jadi harga ni masing-masing. Ada wireman dia harga murah. Ada yang ni mahal sikit. Ada yang ni mahal. Jadi pandai-pandailah anda pilih. Anda sebagai pengguna ni pandai-pandailah pilih. Kalau yang mahal, insyaAllah saya berani jamin selamatlah. Cuma terletak pula pada orang yang buat. Kalau dia jujur, selamatlah. Kalau dia tak jujur, lingkuplah. Sama juga. Kalau harga wiring tu murah, hati yang dia nak buat tu, orang yang buat tu hati dia tu bersih, hati dia jujur, hati dia ikhlas, selamatlah wiring tu. Walaupun dia pakai wiring yang tak ikut spek. Maksudnya wiring yang tidak berlabelkan sirim. Tapi kalau hati dia bersih, insyaAllah selamatlah. Dia bergantung pada orang buat lah tuan-tuan. Jadi settle lah untuk wiring ni. InsyaAllah next project saya masukkan balik. Saya Zainal Engineering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.